AI analysis ni dia nak predict market nak ke mana, atas ataupun bawah. Okay. Kita refresh balik semasa market dekat 64. Alright. Okay. Ni masa market 64 lah. 64. Masa market dekat sini. Masa market dekat sini. Okay. Screenshot dia. Okay. Semasa market dekat sini, masa market dekat 64. Masa market dekat 64. Ni masa market dekat sini. Okay. Semasa market dekat 64, masa dekat 64K, AI predict ada dua. Kalau korang nak trading spot, nak beli Bitcoin sekarang okey. Sebab Bitcoin memang dalam uptrend. Tengah nak uptrend. Dan sekarang ni pun dia tengah keluar good setup. So, kalau good setup ni maksudnya kalau korang nak trading, okey. Trading untuk market naik. Begitu juga dengan Ethereum. Ethereum masih belum lagi boleh masuk. Ethereum ni masih neutral sikit. Neutral observers. Macam ada, okey. Dia dah jadi potential setup. Tak lama lagi korang dah boleh masuk market. Dan sekarang ni untuk spot trade pun ada buy tapi masih slow. Alright, sama macam ni lah. So yang nampak cantik sekarang Bitcoin lah. Yang seterusnya adalah apa tadi? Dot. Week buy. Tadi okey, dia sekarang ada week buy balik. Sebab dia saya update. Ada moderate buy sikit. Ada. So untuk hari ni yang okey nak masuk nak trading ada dengan Bitcoin lah. Sebab dia masuk moderate buy dan dia ada good setup. Alright, ada good setup. So itulah cara korang nak guna untuk AI analysis. Alright, sebab AI analysis dia akan predict market nak ke mana. Alright, dia akan predict market nak ke mana lah, direction market. Okay, so itu cara kita nak guna AI analysis.